Salam sejahtera Abakar, welcome back kepada channel Joe. Okay, hari ni Joe excited lah nak review kereta ni. Sebab satu, model ni susah dah nak dapat. Lepas tu nak jumpa yang low mileage, nak jumpa yang siap accessories. Tengok ni, rim dah tukar, body kit pun dah ada sunroof, ada DIM, ada BSM. Dia tak ada JBL saja. Tapi tu tak apa, yang tu nanti kita boleh tukar Android player. Kecil punya hal. Okey. Dan unit je nak tunjuk ni tahun 2023 Abang Kak. Ini Abang Kak, kereta yang Ju nak tunjuk tu Toyota Wellfire Golden Eye 3 tahun 2023. Yang ni tahun yang last 2023 untuk model ni, sebab 2024 dah model baru AJ40. Okay, so this is the last year production bagi model ni. Dan untuk kereta ni juga dia datang dengan grade 4.5B. Joe pelik 4.5B sebab condition dalam dia memang cantik. Sangat cantik, jual se-A yang tu. Nanti kita tengok sama-sama. Okey. Dan mileage dia baru 20,100 tak silap Joe. Memang cantik lah condition kereta ni. Okey, kita tengok sikit bahagian depan bagi kereta ni. So, untuk bahagian depan dia, owner je pun dah fit dengan Modelista body kit. Tak silap Joe, yang ni yang version 2 Abang Kak. Version 1 dia lain, ini version 2. Okey, dan chrome untuk Golden Eye ni dia lebih gelap berbanding yang biasa. Tengok ni, yang ni chrome biasa, yang ni chrome untuk Golden Eye. Memang lain. Lepas tu lampu dia pula, lampu 3 LED golden casing, sebab tu nama dia Golden Eye. Tengok ni, memang cantik. Dan signal dia pun dia sequential signal. Ini pun salah satu sebab kenapa dia famous, sebab dari luaran dia nampak macam full spec. Sebab full spec dengan Golden Eye sahaja dapat signal macam ni. Sequential signal kita panggil. Lepas tu ada active cornering light juga. Yang ni active cornering light ni juga hanya untuk full spec dan juga Golden Eye juga Abang Kak. Spek lain tak ada. Okey. Dan untuk rim dia, owner je pun dah tukar kepada rim 18 inci. Ini color dia macam color biru, obsidian blue macam tu. Lawa. Cantik ni. Okey. Jom kita tengok bahagian belakang dia. Condition kereta ni cantik. Walaupun 4.5 tu Joe pelik kenapa dapat 4.5. Mungkin dia punya grading system dia ketat sangat kot. Tapi condition kereta cantik. Dan yang ni design bahagian belakang dia lah. Datang dengan lampu signature untuk Wellfire, sequential signal, dan bahagian belakang dia pun ada body kit jugalah untuk Modelista. Jom kita tengok bahagian dalam dia pula untuk Wellfire Golden Eye ni. Ini salah satu sebab kenapa Joe suka Wellfire Golden Eye ni, ialah sebab seat dia half leather, dia baldu, lepas tu leather. Tengok condition unit ni, memang cantik. Lepas tu finishing dia golden stitches. Memang cantik. Lepas tu bumbung dia pula bumbung warna hitam. Spek ni sahaja yang dapat bumbung warna hitam. Spek lain bumbung warna cream. Okey, dan unit ni dah siap dengan sunroof. Sunroof. Dah harga unit ni Joe spoil dulu bawah 200,000 on the road. On the road. Nanti nak habis video Joe kirakan. Okey. So kita tengok sikit bahagian sebelum tu. Ni Abang Kak tengok condition dia. Cantik condition kereta ni. Yang ni berdebu pun sebab Joe yang pijak. Kalau tak memang cantik. Memang cantik condition ni. Okey, lepas tu kita tengok sikit mileage dia 20,154 km. Memang rendah lah. Susah nak dapat. So biasa dapat 30 lebih, 40 lebih. Yang ni memang rendah lah bagi Joe. Okey. So masih sama dia punya player standard. Nak tukar nanti nak tukar kepada Android player pun nanti tukar kemudian lah. Nak juruskan pun boleh. Okey. Lepas tu yang penting dia ada digital mirror, DIM. DIM dia macam ni. Okey. Lepas tu dekat side mirror dia. Ni side mirror dia. Dia ada blind spot monitoring. So blind spot monitoring BSM ni original dengan yang pasang kat Malaysia lain sebab yang ni sebab dia yang ni kalau original dia akan link dengan sistem kereta, dia akan bagi notification. Memang berbeza dengan yang pasang dekat Malaysia. Lain. Alright. So kita tengok sikit bahagian belakang dia. So ni dah settle.
Okey, so ni design bahagian belakang dia. Nah, abang tengok. Jom tunjuk condition je dulu. Memang cantik condition dia. Tengok tu. Mana ada calar. Tak tahu dari mana datang B je. Cantik, condition seat dia cantik. Tengok tu. Memang cantik. Leather, baudu. Okey. Nak rapat kan. Oh, tu dia. Memang cantik condition seat dia. Siapa dapat ni memang jackpot lah. Okey. Dan kat sini ada roof monitor dah siap dah. Ada juga sunroof bahagian belakang. Lepas tu kat sini ada lagi. Cantik lah condition dia bakak. Cepat-cepat Roger Jo. Memang cantik ni condition seat dia. Memang tak boring. Jom dah sejam dah duk tengok kereta ni. Memang cantik. Tengok condition dia. Smart. Memang smart. Okey, jom tunjuk bahagian belakang pula. Condition dia memang cantik. Kereta ni dah tak nak power boot dah bakak. Cuma nak buka tu dia manual lah ni. Sistem power boot. Cuma nak buka tu manual. Jadi nanti kalau nak just pasang relay je lah. Relay tu bila tekan dia akan boleh buka. Kalau original dia angkat secara manual. Nak tutup tu baru kita tekan. Okey. Ni condition bahagian belakang dia pula. Ni macam kereta baru. Bakak tengok condition dia. So biasa kalau belakang ni dah calar bala lah sini ni. Biasa datang. Ni tengok condition karpet dia. Memang cantik abang akak. Kereta baru sampai lagi. Baru sampai, kita nak tunggu bond in daripada custom ni. Okey. So dah settle, just tekan je kat sini. Settle dah. Okey abang akak, dah selesai review bahagian luar. Condition dia memang cantik lah kereta ni abang akak. Jujur je cakap. Memang cantik. Sekejap. Kita nak review harga dia. Macam biasalah, nak review harga. Okey. Jom tunjuk sikit bagi abang akak tengok. Jom. Jom ambil harga dia. Ni, harga kereta ni abang akak. Nampak? 205. Tu harga body tau. Dengan Jo on the road Jo bagi 199. On the road dengan 55% NCD. Siap warranty semua abang akak. Siap semua. Okey, so kita kira bulanan dia terus. 199. Okey. Dengan interest. Okey, kita kira full loan dulu. Untuk 9 tahun loan, bulanan dia 2232. Ini untuk 9 tahun full loan tau. Lepas tu kalau letak 10% deposit, bulanan dia 2009. Itu bulanan dia. So abang akak tengok kalau bulanan rasa okey, Roger je terus. Okey, Roger je terus. Dan juga nak announce sikit kat sini, kalau abang akak yang mana nak beli kereta tapi takut dokumen ada isu macam SSM ke, ataupun nak combine income suami isteri, ada CITOS, ada PTPTN, kerja Singapura, kerja Saudi ataupun isu lain, boleh Roger je dulu. Jo akan checkkan dokumen abang akak, okey, barulah kita proceed dengan step lain lah. Okey, so itu sahaja untuk kereta ni. Stay tune untuk next video. Jo ada video menarik. Jo nak review spek Alphard pula. Okey, I see you guys next video.